Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita kira terlahir dan buat analisis tentang terlahir Syed Saddiq pula. 6 Disember 1992. Okey, 6 Disember 1992. Syed Saddiq. 6 bulan 12 1992. Okey, double check balik. 6 Disember 1992, 6 Disember 1992, 6 Disember 1992. Okey, baik, mari kita belajar mengira. Okey. Kita kapan buku dan kertas untuk belajar mengira. Okey, jadi kau cepat dulu garisan dulu. Bagi tahun anda yang lahir tahun pada tahun 2000, tukarkan 00 ke belakang menjadi 05. Okey, itu formula dia. 00 jadi 05. Okey. Okey, baik. 0 tambah 6 jadi 6, 1 tambah 2 jadi 3, 1 tambah 9 jadi 10, jadikan 1 digit, 1 tambah 0 jadi 1. 9 tambah 2 dapat 9 plus 11. Okey, 11 jadikan 1 digit, 1 tambah 1 dapat 2. Okey, stage pertama selesai. Yang kedua pasangan 6, 3 dan 1, 2. 6 tambah 3 dapat 6, 7 dapat 9. 2 tambah 1 dapat 3. Okey, susun elok-elok. Kemudian selanjutnya 9 tambah 3 letak di tengah-tengah ni. 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12 dapat 12. Jadikan 1 digit, 1 tambah 2 dapat 3. Okey, sampai kat sini ini adalah nombor asas. Okey, karakter ansur ada 9 semuanya, 1 sampai 9, dan karakter Syed Saddiq adalah yang ketiga. Okey, Syed Saddiq adalah karakter 3. Yang bermaksud seorang yang aktif. 3 tu lama pada pengulangan. Kita ambil wuduk 3 kali. Okey. Kita ambil pengalangan tangan 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, basuh hidung 3 kali. Okey. Basuh muka 3 kali, dan semua kita ambil 3 kali. 3 kali tu dan 3 kali kita ambil tu dilama pada pengulangan. Okey. Dan perbuatan pengulangan itu adalah perbuatan yang aktif. Okey, jadi 3 ni dilama kepada aktif, dan karakter orang 3 ni karakter orang yang aktif lah. Aktif, agresif, orang yang buat kerja laju, buat kerja cepat. Okey. Orang yang baran, cepat marah. Okey. Dan juga orang yang apa lagi berkaitan yang 3 ni. Okey, baik, itu sajalah. Dia ada banyak lagi lah, apa kena cek tengok. Okey, dia punya pertanyaan terperinci berkaitan dengan orang atas 3 lah. Okey, antara orang yang atas 3 adalah PMX kita, Perdana Menteri kita PMX Anwar Ibrahim buat asas 3, Najib Razak pun orang asas 3. Okey, kita sambung pengiraan tu. Kita tengok pula dia punya nombor cermin. 1 tambah 3 dapat 4, 2 tambah 3 dapat 5, 4 tambah 5 dapat 9, 3 tambah 9 dapat 9, 10, 11, 12 dapat 12. Jadikan dia 1 digit, 1 tambah 2 jadi 3. 6 tambah 9 dapat 15, 1 tambah 5 dapat 6. 3 tambah 6 dapat 9. Okey. Okey, baik, ilmu kedua adalah ilmu nombor cermin. Okey. Jadi nombornya sama. Kalau sama bermaksud ada nombor cermin. Nombor cermin 9966 ataupun 33. Okey, siapa yang dapat 9966 ataupun 33 bermaksud anda ada nombor cermin. Selain pada tu, nombor tak sama 36 ataupun 39 ataupun 69 bermaksud itu bukan nombor cermin. Orang yang ada nombor cermin biasanya mudah famous dan mudah terkenal. Okey, kita sambung pengiraan untuk tengok kod kewangan. Tambah 9, 9 tambah 3 letak bawah 4, 3 tambah 3 letak di bawah 3. 9 tambah 3 dapat 9, 10, 11, 12. Dapat 12, jadikan 1 digit, 1 tambah 2 jadi 3. 3 tambah 3 dapat 6. 6 tambah 3 dapat 9. Ini adalah dia punya kod kewangan. 9 bermaksud kewangannya duit bertukar menjadi barang ataupun aset. Ada duit bertukar menjadi barang atau aset. Okey. Okey, bagi orang yang 9 ni jenis orang yang rajin beli barang lah. Kalau kata kat TikTok tu jenis orang yang suka tekan back kuning. Okey, asal lalu je FYP dia tekan back kuning. Lalu FYP tekan back kuning. Okey. Jadi duit tu lebih kepada bertukar menjadi barang. Orang yang suka berbelanja jadi beli barang.
Okey, baik, selesai pengiraan tiga pengiraan tiga ilmu. Pertama ilmu tamanum asas, ilmu kemudahan mencermin, ilmu ketiga status kewangan atau keuangan. Ilmu keempat adalah pengiraan petak kapal terbang macam ni nah. Okey, ini ilmu yang keempat. Automatik terus dapat ilmu yang keempat nah. Siap pengiraan untuk pola diri. Okey. Siaplah sudah pengiraan untuk petak kapal terbang macam ni rupa dia nah. Ini ada ruang kosong. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok pula potensi-potensi yang ada dalam tarian lahir ni. Dan apa yang coach akan bulatkan nanti, pola 3 serangkaian yang coach akan bulatkan nanti dia berkaitan dengan karakter diri, kekuatan kelemahan diri dan juga dia punya kerjaya. Okey, Syekh Saddiq ada pola 1, 2, 3 iaitu pola berkaitan dengan kelebihan berkomunikasi. Kelebihan komunikasi. Sama ada suara dia lantang, suara dia kuat, suara dia laju, ataupun percakapan dia laju, pandai menyusun tutur kata, bermulut manis, suara dia merdu, suara dia sedap. Okey. Apa-apa saja kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan suara. Okey. Jadi kerja yang sesuai untuk pola suara ni adalah cikgu, pensyarah, ahli politik. Okey, ahli politik pun perlu ada kekuatan suara. Pelakon, penyanyi, pengarah, wartawan, DJ dan sebagainya lah. 459 adalah pola insting ataupun gerak hati yang kuat, gerak hati yang bagus. Okey. Dari segi kejayaan yang sesuai dalam bidang produk-produk kesihatan dan kecantikan. Juga berkaitan dengan perawat, sama ada doktor ataupun nurse. Juga dalam bidang kelebihan merasa menjadi chef, tukang masak, dan juga bidang urutan. Selanjutnya dia ada pula 369, 369, 396, 369, 36. Okey, 936. Okey, baik, ada pola 369 itu pola yang berkaitan dengan pemborongan dan perujutan. 369 ni pun sama, 369. Pemborongan dan perujutan ataupun pola pelaburan jangka masa panjang, pelaburan aset. Okey. Jadi sesuai dalam bidang hartanah, dalam bidang pemborongan dan perujutan. Bisnes-bisnes yang ada barang, contohnya supermarket, kedai runcit, stokis dan sebagainya. Okey, selanjutnya ada pola berkaitan dengan 933 iaitu kerja-kerja kontrak. Okey. 633 berkaitan dengan pelaburan kewangan. Okey. 366 berkaitan dengan dunia pelaburan kewangan juga Okey, baik. Di sebelah kiri banyak pola yang berkaitan pelaburan kewangan, pelaburan jangka masa panjang dan pelaburan jangka masa pendek, pemborongan dan peruncitan. Okey, kita tengok di keturunan pula. Dia ada 4 kat sini. Panggil 2, 9, 1 Pengiran di atas aku tak tunjuk dalam live ni, dalam video ni. Okey, anda perlu dapatkan full package matematik untuk belajar. Okey, dengan lebih lanjut berkaitan dengan ilmu keturunan dan banyak lagi ilmu-ilmu lain. 4 tambah 2 dapat 6, 9 1 10 dapat 1, 6 1 7, 1 9 9, 1 tambah 9 10 jadi 1, 1 tambah 1 dapat 2, 1 2 dapat 3, 6 2 8, 4 6 10 dapat 1 9, 7 14 13 jadi 4, 1 tambah 1 dapat 8, 8 4 dapat 12 jadi 3 Okey, baik, ini keturunan sebelah kiri, ni keturunan sebelah ayah, ini keturunan sebelah ibu. Okey. Okey, apa yang ada di keturunan pula? Di keturunan ada pola 1, 2, 3 itu bakat bercakap, bakat komunikasi ni dapat daripada keturunan belah mak adalah kat sini bawah ada, kat atas pada. Kemudian pola 119 iaitu berkaitan dengan pola politikal, pola ahli politik, juga pola berkaitan dengan uniform, contohnya polis, askar, tentera dan juga ahli politik. Juga pola dari segi karakternya, pola ni satu orang yang suka buat kerja sendiri suka berselesa buat kerja sendiri, hal sendiri. 834 adalah pola berkaitan dengan multitasking yang boleh buat banyak kerja dalam satu masa. 819 adalah satu karakter orang yang aktif dan berkaitan dengan dunia pelancongan dan travel. Okey. 268 adalah berkaitan dengan pola orang tengah, menjadi orang tengah ataupun berkaitan broker. 246 adalah kelebihan dari segi bersyarah, berceramah, pensyarah atau musyarahan ataupun penyampaian ilmu melalui suara.
Okey, seterusnya ada pola 83 berkaitan dengan pola kesultanan raja-raja, kerohanian dan pro alternatif dan juga berkaitan dengan mistik. Okey, baik. Jadi kat sini kita boleh nampak secara khususnya karakter Syed Saddiq yang ada kat sini ya. Pertama, dia ada kekuatan suara dan juga ada pola yang berkaitan dengan ceramah. Okey, ada sebagai ahli politik perlu ada pola suara ni kategori kekuatan suara ataupun komunikasi. Yang ini pula lebih kepada syarahan pensyarah bersyarah atau bersyarah memberi pelajaran dan sebagainya. Kemudian ada pula ahli politik 151. Okey, memang sesuai kejayaan sebagai ahli politik. Juga ada pola yang lain-lain berkaitan dengan pola pelaburan kewangan, pelaburan jangka masa panjang, pelaburan ada insting yang bagus. Okay. Kemudian ada pola travel dan juga multitasking dan ada dan kita dapat kat sini dia ada kekuatan suara di keturunan dan juga dekat diri dia. Okey. Okey, baik, itu saja yang coach perlu uraikan. Moga bermanfaat dan dapat sesuatu dengan dapat apa yang coach cerita ni. Jadi bagi anda yang berminat dengan pengiraan macam ni, okey, ini adalah pengiraan analisis asas dan keturunan. Okey. Okey, baik, untuk asas dan keturunan ni coach kenakan bayaran lah. Jika anda yang mahu coach kirakan untuk anda. Okey, untuk analisis macam ni, yang pertamanya asas dan juga keturunan. Okey. Asal dan keturunan hanya bernilai RM49 sahaja. Yang kedua adalah pengiraan yang lebih detail ataupun full analisis tarikh lahir. Full analisis tarikh lahir ini bernilai RM169. Okey, yang mengandungi 6 video pencerahan. Okey. 6 video pencerahan. Ini satu video Dan yang ketiga adalah bab jodoh dan perkahwinan. Bab jodoh ada 4 video. Okey. Jadi untuk maklumat lanjut, jika anda nak tahu apakah benda-benda yang coach akan cerita, ini lebih pada analisis, anda tak perlu belajar. Okey, anda tak perlu belajar, anda cuma perlu bayar dan tunggu saja. Coach yang akan buat pengiraan, coach yang akan buat analisis, coach yang akan buat video, sediakan video dan cerita balik apakah potensi yang ada dan tarikh lahir anda. Semua kerja coach buat, anda hanya perlu bayar saja. Okey, dan anda tonton dan respon, faham atau tak faham, ataupun jika ada soalan boleh bertanya. Okey. Ini adalah bab analisis dan satu lagi package yang anda berminat untuk belajar ilmu ni. Okey, iaitu full package matematik. Okey. Full package matematik ataupun package belajar. Okey, untuk package belajar ni anda akan dapat ke semua ilmu yang ada dalam yang ada kat coach ilmu matematik yang melebihi daripada 20 bab. Okey, yang pertama sekali anda ke ilmu yang mana lebih daripada 20 bab. Okey, bukan sekadar tarikh lahir, nombor telefon, cara nak namakan nama syarikat, nombor rumah, macam-macam lagi lah. Yang kedua, anda dapat software tarikh lahir, software keturunan dan warisan, software nombor telefon dan software nak buat laporan tarikh lahir. Yang mana bernilai ini 99, ini 69, ini 99, ini 200 plus ni kau tak pernah jual ni. Okey. 200 plus ni nilai asal dia. Kemudian yang ketiga, anda dapat video pelajaran, video daripada ilmu yang 20 bab ni. Ada bab-bab yang tak faham boleh rujuk video supaya lebih mudah faham. Yang keempat, coach bagi ebook untuk anda study dan boleh belajar sendiri dan boleh print. Dan yang kelima, ada group support ataupun kelas. Okey. Jadi jika ada soalan, anda boleh belajar dalam ni dan tanya soalan. Okey, untuk dapat full package ini, video ni berapakah harganya? Okey, harganya hanya RM600 saja. Okey, 600 saja untuk memiliki semua ni. Dan ini menilai banyak. Ini saja pun dah dekat berapa ratus? 200, 300, 400 lebih. Lebih kurang 400 lebih.
Ilmu yang 24 ni pun dah beratus-ratus. Video ni pun lagi. Ebook ni bernilai 1000 lebih. Okey. Dan guru support dan kelas lagi aku sediakan untuk lebih untuk persebaran persoalan dan pertanyaan. Okey. Jika minat boleh PM coach untuk dapatkan harga, untuk dapatkan full package matematik ini harga dia 600. Okey, jika anda sangat-sangat minat belajar, coach akan bagi diskaun lagi kajian PM coach di nombor telefon berikut okey, nombor telefon coach apa boleh wasabi coach sendiri, WhatsApp coach 019 01947777769 okey, 01947777769. okey, moga-moga bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.